Begitu juga dengan tahun 2012. Kalau diikutkan kepada sejarah peranan-peranan akhir yang dilangsungkan di sini, semuanya ada story, ada cerita, Nazam. Ada kisah di sebalik aksi final itu, Nazam. Saya lihat mungkin peluang yang baik jika pemain mengambil peluang seperti ini. Marlon Alex James kita tadi bergerak secara solo, hampir saja dapat masuk dalam kawasan penalti, juga dalam kedudukan yang lebih baik. Namun begitu, sekarang ini ATM menerima sepakan percuma. Mereka memilih untuk menyerang dari sebelah kanan ke kiri sekali lagi. Indra Putra juga sudah keletihan, juga faktor usia. Masih sempat bergurau dua pemain veteran ini. Rizal Zamri akan mengambilnya, ataupun dilepaskan kepada Aidil yang bersedia. Satu lambungan untuk mendapatkan Marlon Alex James. Aido, lambungan dalam kawasan penalti, dikeluarkan oleh Indra. Amir Rizwan touch. Fitri, pemain gantian. Tentera akan kerap datang ke Stadium Shah Alam pada tahun hadapan, kerana mereka akan bermain dalam saingan Liga Super musim hadapan. Mereka juga akan berdepan dengan pasukan ATM lagi selepas ini. Selepas sekian lama sebenarnya mereka tak menentang pasukan Kelantan dalam saingan Liga Tempatan, Azam. Cabaran baru bagi mereka pada musim depan dengan membawa pemain yang berkaliber. Mereka telah buat sign kontrak dengan beberapa pemain yang jadi tonggak beberapa pasukan. Itu sebenarnya strategi pasukan ATM. Kenapun saya lihat fokus yang tinggi dan juga kekuatan ataupun pemain sendiri yang kita lihat mereka sebenarnya harus menambahkan effort mereka 120% dalam keadaan begini. Indra, dorongan di kawasan yang agak sempit sebentar tadi. Penny Salvi bergerak ke sebelah kanan pula, berdepan dengan Daud Su. Pemain-pemain seperti ini akan gemar membawa masuk bola ke dalam dan akan cuba melepaskan tendangan dengan kaki kirinya pada sudut yang lebih berhadapan dengan pintu gol. Fitri, hantaran jauh. Tidak ada tindakan susulan dari pemain-pemain ATM. Persoalannya juga timbul di sini, apakah Marlon mampu menamatkan saingan 120 minit ini, Nazam? Kita harapkan Marlon akan cergas sepenuhnya. Kerana beliau sekarang ini saya lihat menjadi target man bagi pasukan ATM. Boleh megang bola di hadapan. Itu sebenarnya yang diharapkan oleh setiap pasukan. Dan Mak Yo juga kita harapkan akan lebih mantap dan cergas untuk aksi 30 minit ini. Afri Balang dipersalahkan, belum menampakkan impak pada beliau sejak dimasukkan, dengan menggantikan Afiq Azmi. Rizal Zamri Yahya sekali lagi akan mengambil sepakan ini. Pelambungan baik. Oh, Zakwan, free header untuk beliau. Peluang yang terbaik untuk menjadi wira malam ini. Dia meluru ke hadapan terlebih dahulu untuk mengatasi Rizal Fahmi Rosyid. Sekali lagi saya lihat itu adalah satu hantaran yang cukup baik sebenarnya. Rizal Zamri menghantar bola atau meletakkan bola dalam kedudukan yang bahaya. Mungkin kedudukan ideal. Ada sentuhan yang dilakukan oleh pemain nombor 17, Rizal Fahmi sebenarnya. Itu yang menyebabkan Aidil sedikit off balance dengan tandukan beliau. Rizal
Zamri Yahya juga kalau kita lihat masih lagi bertenaga untuk meneruskan aksi di final ini pada masa tambahan. Kalau yang muda-muda dah mengalami kekenjangan otot, mereka perlu malu sebenarnya dengan orang-orang lama. Siapa pemain terbaik pada malam ini? Sukar untuk diputuskan. Yang kalau kita lihat penjaring adalah front runner untuk mendapatkan anugerah tersebut. Syakir, pendek, Badi Radi untuk Indra Putra. Peluang Indra Putra. Itulah antara gol yang paling cantik sekali saya pernah lihat. Gerakan-gerakan daripada Pia sekali lagi yang menjadi general di tengah padang. Satu flick yang baik terhadap Indra, larian beliau tidak perlu menoleh ke arah gol, hanya melakukan satu volley. Dan kita lihat gol yang cukup cantik cemerlang dilakukan oleh Indra Putra. Lagi sekali pintu gol ATM dibolosi. Menerusi satu jaringan yang kalau kita lihat simple dari Pia. Dia berpusing sedikit saja dan off position Farizal. Fitri juga tertewas. Lagi sekali orang lama, Otai, yang memainkan peranan dalam final ini, Nazam. Memang kita lihat Indra sekali lagi menjadi pemusnah ketenangan dan pengalaman beliau. Hanya memberikan tumpuan sahaja kepada bola, tidak perlu melihat ke arah gol. Dan jaringan itu antara yang paling cantik sekali saya pernah saksikan daripada Indra Putra. Tahniah Indra kerana jaringan anda cukup cemerlang dilakukan pada final ini. Minit ke-96, 6 minit selepas aksi ini bersambung. Kelantan kembali di depan. Jangan lupa di Kota Baru ada 7 gol, 4-3 keputusannya di sana. Ruben untuk Penny Salvi. Giliran ATM pula mengasak Penny Salvi. Cutback ke belakang, Mafi Balang sudah membaca. Memang betul Zam, jaringan yang cantik yang terhasil sebentar tadi dijaringkan pula oleh antara pemain terbaik. Boyan Hodak pernah mengatakan Indra Putra ni memang masih lagi hebat. Alan Eric James pula mencari ruang, mencari peluang untuk menjadi wira. Penny Salvi tidak offside. Dua pemain menanti. Ayo! Berjaya diselamatkan oleh Karol Fahmi. Offside. Jelas sekali kita. Memang jelas Marlon berada dalam kedudukan offside. Dua pemain ATM masih lagi berlega di hadapan pintu gol sebentar tadi. Ya, peluang pertama yang saya lihat dimiliki oleh Haio. Memang cukup macam jelas sekali. Macam mana Apek boleh selamatkan bola itu? Terlihat di sini memang tak ada keraguan lagi. Walaupun Marlon Alex James berjaya melakukan jaringan, tetapi world class save yang dapat dilakukan oleh Karol Fahmi. Kalau tidak, satu lagi magis Haio di final Piala Malaysia, Nazam. Jelas sekali memang Apek penjaga gol yang cukup cemerlang sekali. Kelibat beliau memang ditagih oleh pasukan Kelantan. Save begini memang antara save yang terbaik dilakukan oleh Apek dalam pentas final. Layangan badan ataupun tandukan Haio itu sebenarnya adalah peluang yang cukup baik dimiliki. Bagaimanapun kita lihat corak permainan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan cukup menghiburkan. Ini yang kita ingin saksikan sehingga tamat masa nanti. Kita lihat sekali lagi di mana kedudukan Indra Putra. Yang cantiknya tu dia mengelak bola tu dan kemudian melakukan turning merembat. Gol. Pendahuluan untuk pasukan Kelantan, Nazam. Jelas sekali beliau dalam keadaan begitu masih lagi cuba mengelak, tidak mahu melakukan tampanan, hanya memberikan tumpuan kepada bola. Kita lihat satu tenangan pada saya itu adalah kelas, world class goal sebenarnya daripada Indra. World class lagi. World class. Semuanya world lagi ni. Terbaik daripada mereka. Gol yang ketiga dari Indra Putra dalam saingan Piala Malaysia. Mafri berjaya memintas. Okey, apa reaksi daripada pemain-pemain ATM sekarang selepas memberikan tindak balas yang cukup cemerlang ketika mereka ketinggalan 2 gol? Saya lihat ATM juga mereka tidak pernah goyah. Kita lihat bagaimana Kelantan menjadikan gol. Mereka juga masih melakukan asakan peluang, juga mereka masih memiliki
ini kekuatan. Mereka tidak lemah semangat. Bagaimanapun Kelantan, mereka harus bijak. Pemain harus fokus untuk mengekalkan jaringan ini. Indra menghasilkan 7 gol dalam saingan Liga Super. Matt Evan di bawah masuk. Baranton masuk untuk menggantikan Ruben yang tidak dapat memberikan aksi terbaiknya pada malam ini, Nazab. Kalau kita lihat, Baranton masuk ketika menentang Lions tempoh hari. Dia akan berada di hadapan terlebih dahulu. Kali ini dia terus ke sebelah kanan untuk menggantikan tempat Ruben. Saya lihat Ruben kurang berkesan. Mungkin pengalaman. Ya, betul, itu jelas sekali faktor pengalaman. Mungkin posisi beliau, bagaimana Mak Yu boleh melepasi menjadikan gol kedua sebentar tadi, itu sebenarnya yang dipikirkan. Warrington harus bermain mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ruben. Indra Putra, pemain yang dilahirkan pada 2 September 1981, bermula dengan pasukan Perak. Masih lagi menjadi misteri kenapa dia pergi ke T-Team selepas membantu Kelantan. Tetapi kembalinya semula diterima dengan penuh keterbukaan oleh pengurusan pasukan Kelantan. Dan inilah hasilnya. Mungkin dia akan membawa Piala Malaysia ini kali yang kedua ke Kelantan, Azab. Beliau membalas kepercayaan yang diberikan oleh pengurusan Kelantan. Sikap profesional begini harus diteruskan. Mungkin bersama T-Team kurang menjadi, kembali bersama dengan Kelantan. Di sekeliling beliau punya pemain hebat. Itu sebenarnya menaikkan semula reputasi Indra Putra. Mengikut ranking klub terbaik dunia, Kelantan pada tangga 142. Sama dengan pasukan Racing Club di Argentina. Indra juga menghasilkan 2 gol pada saingan Piala FA dan juga 1 gol pada saingan Piala AFC. Mat Yo cuba mencuri masa di sana. Putaran ke dalam ATM. Okey, 3 pemain gantian sudah dibawa masuk oleh Satya Naden. Syakir, Indra dihalang oleh pengadil. Sebenarnya bukan satu disengajakan. Ya, jelas sekali. Memang tidak disengajakan. Kedudukan ataupun Nafis berada di situ. Bagaimana IO boleh gagal dalam jaringan itu, kerana saya percaya tandukan ke bawahnya adalah untuk mengelirukan Apek. Jelas sekali, jarang sekali IO melepaskan peluang sedemikian. Mungkin tindakan itu betul, tetapi Apek, saya lihat Apek mungkin akan melayangkan badan, tetapi beliau hanya berdiri kekal ataupun stay saja. Itu menyebabkan bola itu betul-betul terkena kaki beliau. Arteloto. Sultan Zamri membantu Fitri yang agak terkilan kerana melepaskan Indra Putra sebentar tadi. Penny Selfie kembali ke sebelah kiri. Sekali lagi berdepan dengan Nick Syarul. Cuba untuk mendapatkan sepakan percuma. Kali ini Nafis tidak terpedaya. Aidil kosong di tengah. Tindakan bijak dari Fitri Omar sebentar tadi. Sekali lagi kepada Penny Selfie. Marlon sudah mengangkat tangan meminta bola. Dilambungkan jauh untuk Zakwan. Baranton lambat, teragak-agak. Dan Rizal Fahmi juga kelang kabut jadinya. Satu